Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak berkongsi dengan hampa berkenaan dengan tayar puncher repair kit ni lah. Kena ada ni dalam setiap kereta ni. Dia boleh membantu kita kalau kata ada emergency tengah jalan ke kan. Kita tak ada tayar spare ke apa. So benda ni sangat membantu lah. Dia dah ada tube dia semua. Kita tekan je dalam tayar. Mesti kena ada spare dalam setiap kereta. Contoh aku tunjuk contoh. Tayar kereta aku ni pancit. Okay, jadi aku akan gunakan tayar kit ni untuk dia akan masuk sekali dengan angin tau. Angin dia masuk dan juga dia akan tampai lah untuk kat mana lubang-lubang yang kecil-kecil sementara tu. Dia boleh tampai lah. Okay, jom kita tengok. Senang je. Itu goncang dia. Okay. Dia jenis skru ni. Nanti kita skru je masuk dekat tube ni. Bagi rapat. Kita tekan je atas ni. Okay, nampak? Dia masuk. So dalam masa sama dia akan tayar yang kempis tadi tu. Nah, dengar tak bunyi? Kalau ada kebocoran, liquid yang keluar ni dia akan keluar kat mana tempat yang bocor tu nanti. Nah, lepas tu pergi kedai tampai lah. Ataupun tampai je lah sendiri, kita dah tahu bocor kat mana. Kita boleh guna cacing tu untuk tampai. Okay, dia dah habis dah. Dah tak ada apa dah. So buka balik. Okay, so nampak liquid putih ni kan. So kita boleh check balik dekat kita punya tayar ni. Kena golekkan tayar ni dulu. Nanti baru kita akan nampak dekat mana bocor dia tu. Okay, mudah-mudahan perkongsian aku bermanfaat. Untuk dapatkan puncher repair ni, tayar weld ni, tengok link dekat bawah.